Mula-mula ambilkan 2 keping roti gardenia. Korang ambilkan penutup bekas. Korang tekankan dia. Mula-mula ambil 2 roti gardenia. Tapi saya tak nak bulat bang, saya nak petak. Saya degil. Kita nak celupkan dalam telur dan kita nak masukkan ke dalam breadcrumb yang warna oranye ni. Celup dalam telur, lepas tu celup dalam breadcrumb. Yang atas ni macam mana pula nak salut? Macam ni ke? Jangan terus sapu-sapu sikit. Dalam minyak yang panas, kita nak gorengkan roti ni sampai dia golden brown. Roti tadi goreng sampai golden brown. Dah masak, kita angkat. Okay, next untuk buat dia punya inti pula, korang ambilkan daging kisar yang frozen ni. Korang tekan-tekankan dia, masakkan dia sampai dia agak kering. Daging kisar masak sampai kering. Kemudian kita nak masukkan carrot, timun, chili sauce dan juga tomato sauce. Masukkan carrot, timun, sos cili, sos tomato. Gaulkan sampai sebati dan siap ada kita punya inti untuk kebab. Gaulkan sebati dan asyap. Sos-sos yang korang nampak Aidil pakai tadi semuanya produk daripada Bumi Hijau. Sos-sos saya pun nak kena tunjuk juga ke bang? Roti ni nanti korang potongkan kepada 2. Roti tadi kita potong kepada 2. Masukkan inti yang kita buat tadi tu padat-padat. Inti tadi masukkan padat-padat. Korang sapukan sikit dengan mayonis dan siap dah kita punya kebab roti gardenia. Sapukan mayonis sikit. Tada! Siap kebab roti gardenia. Tengok ni guys. Kan jadi tu. Cantik kejadian dia. Ni rasa sikit sedap ke tak? Fuyu. Serius rasa kebab. Tapi macam ada kelainan sikit. Tapi sedap. Crunchy dekat luar, lembut dekat dalam. Okay, tu je guys. Jumpa lagi.